update lagi. Perhati guys, update 13.01.1. So kita sebarkan apa yang update sangat guys. So saya tak tahu lah kenapa update. Biasanya tengok kat Flash kita update je, tapi termasuk update terus. So ini review saya dari Bang Stephen guys. Sebab Bang Stephen ni ada kat dia suruh-suruh saya pakai skin dia guys. Okay, so hari ni update di 13.01 ni, titik 01 ni, kenapa tak? Kita daftar ni nak ambil kotak macam ni. Nampak ada masalah setengah emas. Sekarang kita dah boleh ambil dah. Sekarang ada bug ni dah fix dah. Bug ni dah fix dah. Bug semua dah setting dah. Dah tak ada bug-bug ni dah sekarang. Update ni. Sebab tu update ni dah ambil lari. Buka-buka update ni terlarang dah kenapa. Sekarang lebak tu nampak lain dah guys. Tapi saya lalu. Sebab soalan saya tak buat batu. Okay. So sahabat, ada yang baru guys. Ada apa yang baru ni? Oh hari ni ada mood hardcore. Kita kena selamat kerajaan dia. So mari kita lihat apa. Saya baru tahu guys. Saya baru tahu ada bahasa Arab guys. Tu ada tengok bahasa baru. Ada bahasa Arab guys. Saya lupa lah. So guys betul lah. Kedai nampak baru guys. Nampak tu macam mainan nampak lain dah belakang-belakang. Dulu kan baju kapitalis nampak lain guys. Baju kapitalis nampak lain dah sekarang guys. Tengok ni. Lain dah guys. Kedai-kedai dia macam bertekstur sikit guys. Betul guys. Cantik guys. Kedai dia cantik lah baru guys. So kita bagi bak terus ni. Kita bagi bak yang baru pula. Bak yang dah setting guys. Bak yang setting guys. Ada apa? Setting guys. Aduh. Okay, sorry. Guys. Apakah nanti kita ambil batu saja. Aduh, sorry. Okay guys, kita datang ke back rooms guys. So kita tengok ada apa. Aduh, iklan. Okay. Aku tadi masuk. Ada apa guys? Loh. Ada apa-apa guys, tak ada lah, kita tengok-tengok je. Guys, kenapa aku rasa susu je nampak ni? Aku rasa macam beza lah tempat ni. Kena buat apa-apa. Oh ni remote baru sekarang. Kita ni bola guys. Boleh sepak dinding ni. Tak ni lah. Macam tu kan dinding ni kan. Aku nampak hantu ni tadi aku nampak. Macam mana basket tu? Keluar dari tempat. Kita keluar ni. Dua. Ini busy sangat lah guys. Tapi kenapa guys? Kenapa duit? Tu kau nampak tak duit kat atas tu? Yang tu dah. Tu atas tu. Nampak ada duit atas tu. Nampak? Aku nampak ada atas tu. Ada duit kan? Apakah ada duit lagi? Kita tengok guys. Sebab tu ada duit guys. Ada duit kat dalam tu.
Aku ni dapat duit. Mana duit tu? Okeylah guys, kita pergi bab seterusnya. So guys, bab yang ketiga guys. Bab yang ketiga. Yang pelik ni guys, skin guys. Skin. Tak faham lah kenapa skin guys. No, terkejut aku. Ni guys. Skin ni. Ni guys. Dengan ni guys. Ni terkunci guys. Tak faham dekat mana chest ni. Chest kat mana sebenarnya ni? Kan? Chest ni mana satu guys. Kan guys? Chest ni mana satu? Tak faham tu. Bab baru guys. Ada lagi satu bab ni. Tu letak mole ada mole tu. So guys, kita bagi kat mole lah. Kita bagi kat mole tu guys. Mole ni guys, mole. Guys, kat mole. Bak dia dah fix guys. Ni bak yang dah fix. Kita masuk dekat lagu lah kristal. Atau apa kristal apa tah? Kristal mole. Ha, okey. Kita tengok kristal mole guys. Ni bak yang dah fix. Ni kita dah ambil guys. Ha ni guys. Yang hairan. Kat mana tah? Katanya dah fix ke nak katanya lah sebab dia kata dia tak boleh nak atas dah. Dulu kan macam ada ni macam tak tahulah. Kata dia tak dulu. Boleh tak guys? Dulu sekarang dia kata dah fix dah. Di bahagian luar. Betul guys. Dah fix weh. Dah fix dah tak boleh nak atas dah weh. Guys, ni fix ni. Aduh. Guys, betul lah. Dia macam ada dinding sekarang. So, itu bug yang dah fix guys. Tapi, tak tahu lah berfix ke tak sebab kita tak try lagi. So, kita nak buat apa je guys. Nanti kita sambung lah. Sebab episode 2 guys. Sebab saya tak lari nak buat hari ni guys. Sebab saya ada kerja lain. Kalian sekolah tak? Korang sekolah tak? Kita sekolah. Di sekolah tak guys? Saya buat balik sekolah guys. Saya buat adik saya balik sekolah. Ni doakan guys. Kita kumpul-kumpul coin je. Aduh, tak dapat coin tu. Ada lagi tak coin kat bawah ni? Aku nak coin. Aku nak coin je. Oh, coin ni bagi petunjuk lah guys. Kita buat dulu guys kejap. Suara kita jadi op. Tak tamat dia guys, susah. Ui, kambing hampir. Itu pun dah fix kan. Dia tak boleh keluar dah. Aduh. Lihat guys. Ini kena kumpul ikan-ikan ni. Malah guys. Kita kumpul coin dulu. Kumpul coin je. Sebab aku penat lagi nak buat. Yang bawah tu pun banyak lagi coin-coin kat bawah tu. Kita kalau kena mangan.
ke malak kan. Tak ada apa-apa dah. Koin ada lagi koin. Oh, di sana guys. Okay, kita buka aja guys. Itu tadi guys. Ini gua untuk multiplayer guys. Untuk gua multiplayer, siapa yang nak main teman-teman boleh multiplayer dekat situ guys. Ni kat gambar thumbnail tu guys. Okay, kita ambil air nafas dulu. Tepat tadi ya. Ya. Ini naik atas. What? Lah, tak sama je lah. Tidak guys. So guys, itu saja untuk bug yang hari ini. Siapa jumpa bug lagi bagi report dekat basket kan. Ada lagi bug yang ada lagi tak? Saya nak tunjuk ni je guys. Tunjuk nak bugnya guys. Tunjuk bug yang tu je guys. Tunjuk apa tah bug yang rosak-rosak yang lepas-lepas ni. Boleh ambil ni. Jadi siapa yang jumpa bug lagi, kita jumpa video akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.